Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Okey sahabat, pagi ni kita berjumpa lagi dalam episod menjaring bawal. Kebetulan hari ni tadi hujan sahabat hujan daripada malam sampai ke pagi lah. Jadi kita sepatutnya tadi turun kita pagi-pagi betul tapi hari ni lambat sikit sebab pagi tadi hujan. Jadi kita tidak dapatlah meneruskan aktiviti sebelah pagi Jadi sekarang lebih kurang pukul 9 lah baru kita boleh turun. Air surut pun dah separuh. Kita cuba jugalah mencari rezeki dari pagi sampailah ke petang nanti InsyaAllah mudah-mudahan kalau ada rezeki hari ni Sab nak cuba masak lah. Masak di laut sahabat Hari ni bonda tak turun ke laut sebab ada kenduri sahabat ada kenduri. Jadi kenduri kawan sahabat kita lah, kawan bonda jadi abang Sab kena pergi turun ke laut jugalah sebab dah beberapa hari ni kita cuti. Kebetulan air hari ni dah besar jadi kita turun ke laut lah. Okey sahabat, kita sebenarnya hari-hari turun ke laut. Jadi ada yang boleh kita kongsikan, ada yang tidak lah. Jadi maafkan hamba, sudah lama kita tidak bersiaran. Bukan kita tak nak buat video sahabat kadang-kadang rezeki tu tak ada lah. Lagipun ada yang boleh kita kongsikan, ada yang tidak macam tu Semalam pun kita cuba jugalah, kita cuba memancing kita pergi ke pintu gedung sana, tapi apakan daya rezeki pun tak ada. Masa tu angin tidak berapa kencang lah, tapi rezeki tak ada lah sahabat hanya ikan gelama duri saja yang dapat lah. Target kita pari dengan ikan jenak tak dapat. Okey, kita tadi baru lepas buang jaring, sekejap lagi kita nak karau lah. Okey, sebelumnya Sab nak mendoakan semoga sahabat-sahabat kita dipanjangkan umurnya, dimurahkan rezekinya. Yang sakit tu Allah Ta'ala angkatlah penyakit sahabat kita. Yang belum mendapat jodoh, semoga mendapat jodoh lah. Yang belum mendapat zuriat tu, semoga Allah Ta'ala berilah zuriat pada sahabat kita. Dan sekali lagi Sab mengucapkan ribuan terima kasih atas support sahabat semua. Walaupun dah lama kita tak upload video, sahabat tetap setia menunggu. Okey, kita sekejap lagi kita nak mengarau jaring Bismillah. Ini ikan apa sahabat kalau tempat kita namanya ikan kitang lah. Ikan kitang laut kitang laut. Durinya kalau kena pun bisa sakit juga.
pelayar dulu. Kita ambil pelayar dulu. Bismillah. Bismillah ni nampak ni. Nampaknya macam nak kena suruh merawai ni. Macam nak kena suruh merawai. Bismillah. Bismillah lagi. Alhamdulillah. Manis-manis ada. Comel macam isteri hamba ni. Isteri hamba tak pergilah sahabat tu dia. Alhamdulillah. Comel tu. Rambut dia. Bonda comel Sekut lagi muka dia. Alhamdulillah. Comel-comel macam isteri hamba ni. Tu dia. Ini lagi. Alhamdulillah. Mantap. Karau yang pertama sahabat Karau yang pertama. Alhamdulillah. Caru Caru. Ini tak rebus pun sedap. Caru sahabat mungkin namanya apa tu. Caru lah. Baru lagi. Alhamdulillah. Mantap. Awal buat dia. Lagi satu lagi. Lagi besar. Besar dia. Alhamdulillah. Syukur pada Allah. Mantap. Besar Alhamdulillah. Mantap. Rezeki hari Ahad Hari Ahad hari ini hari Ahad. Alhamdulillah. Caru lagi. Caru. Tambah nih. Alhamdulillah.
Yo. Alhamdulillah. Besarnya. Senangin ya sahabat dah. Alhamdulillah, caru ada, senangin ada. Comel betul ni. Insya-Allah sahabat dah. Tengok masuknya kat mana. Tengok masuknya kat mana. Ni dia. Alhamdulillah. Saiz A eh. Ini saiz A. Tu dia saiz A. Nak senangin. Buntal pun ada. Comel ni. Apalah ni comel ni buntal labu ni. Ini buntal pisang Terus apalah comel ni. Hancur jaring kita. Ohoi. Kalau dah perut ni bulat macam ni bak. Tak dulu. Dia makan pula. Buntal tu bunyi dia. Mantap. Alhamdulillah. Mantap. Alhamdulillah. Angin ya. Laju. Kencaru. Alhamdulillah, kencaru. Alhamdulillah. Carunya, senanginnya, bawalnya. Alhamdulillah. Senangin.
Alhamdulillah. Awal padi. Awal padi. Alhamdulillah. Ni karau yang ni penuh baldi macam-macam ikan penuh. Kesenangin ada, apa ada, semua ada tu dia. Penuh. Alhamdulillah. Kita buang lagi sekali. Kita buang lagi. Okey sahabat kita ini karau kali yang kedua. Bismillah. Caru. Alhamdulillah. Baru. Alhamdulillah. Soalnya besar Alhamdulillah. Baru Alhamdulillah.
Besar ya. Besar-besar. Bawah ya sahabat ya. Bawah lagi bawah. So. Mantap. Caru. Bosong. Jarang tapi bisa besar. Mayong mayong ini sekilo RM6. Sekilo RM6. Wis, ring. Lampung lagi. Nangin ya. Alhamdulillah. Habis. Oke. Alhamdulillah. Oke
dia. Bawal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ekor bawal Cari adalah sikit 7 ekor bawal. Besar sekali karau ni 7 ekor. Yang tadi ada 7-8 ekor jugalah. Okey sahabat, dah tengah hari kita masak nasi. Ni kita nak masak singgang masak singgang bawal dan senangin. Okey, nak siang ikan dulu sementara nasi masak Kita berada dekat tiang putih Labu Kurap Dan bahan dia bawang, kunyit, serai, cili. Ini sikit Okey, kita pakai asam tomato Okey sahabat, sudah masak makan lagi. Lauk kita hari ni tu dia. Sorok saja ni. Boleh dah ada. Kita makan sahabat semua sudah masak. Kita makan semua. Manis sahabat. Tu dia ikan fresh. Manis sahabat. Sekarang dah tengah hari. Kita baru dua kali buang jaring baru 2 kali buang lah. Air pun dah pasang. Manis sahabat. Senangin pula. Tu dia. Senangin ya sahabat.
Masya Allah. Lagi 2 hari baru kita main 2 kali buang jugalah, sebelah tengah hari dengan petang air dah mengurang tu baru kita buang sekali empuk lah. Buat tali 6 sahabat tali 7. Jadi ini kita dekat dalam ni tali 2, tali 3, tali sedepa macam tu lah. Kita kutip-kutip Kalau dekat best spot tu kita tidak kutip lah, kita main sekali buang. Air nak pasang tu kita buang sampai air tolak baru karau. Lagi 2 hari sahabat Bawal kat dalam ni biasalah 2-3 kilo, 4-5 kilo satu hari Tapi ikan campur-campur, ikan senangin, mayong, ikan baru ada, macam-macam lah. Kalau kat west spot tu tali 7 itu semata-mata bawal saja. Kat dalam ni campur-campur. Matu. Okey. Balance yang nanti ni kita akan bagi dekat Abang Azhar kita dekat pangkalan bawal ada lagi ni, nasi pun ada. Bagi dekat Abang Azhar dekat pangkalan. Okey sahabat, alhamdulillah, syukur pada Allah. Inilah dia hasilnya 2 kali buang tadi. Besar-besar tu dia, walaupun tak banyak tapi manisnya ada. Ikan caru pun banyak. Caru pun banyak. Itulah dia. Okey sahabat, alhamdulillah, syukur pada Allah. Okey, itulah dia hasil kita hari ini. Tangkap terus masak lah. 2 kali buang sahabat air baru jalan ni. Kita sekejap sajalah. 2 kali buang saja kita balik lah. Esok baru lambat sikit Esok baru agak petang sikit balik lah. Okey sahabat, sampai di sini dulu pertemuan kita. Andai ada kata-kata dan silap daripada Sab minta ampun, minta maaf lah. Terima kasih support sahabat semua dimanapun berada. Salam sayang dari Sab dan Bonda Podkelang Selangor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.